kawan-kawan. Assalamualaikum. Nama saya Aina. Cantik kan pantai ni? Kawan-kawan buat apa tu? Apa kata kita belajar huruf hijaiyah tepi pantai ni? Nak tak? Hari ni Aina nak ajar huruf hijaiyah. Kita tulis atas pasir je. Jom, mula-mula huruf jim. Bunyi dia jim. Macam perut buncit Aina lepas makan nasi lemak. Kenyangnya. Kawan-kawan, tahu tak bentuk huruf jim macam mana? Tengok saya tulis ni. Senang je kan? Macam ni lah huruf jim. Lepas huruf jim, huruf apa pula kawan-kawan? Siapa tahu? Lepas huruf jim, huruf ha. Bunyi dia macam pedas. Bersih je bunyi dia. Bentuk huruf ha sama je dengan huruf jim. Tapi huruf ha tak ada titik. Macam ni. Macam ni lah huruf ha. Nampak tak kawan-kawan? Kawan-kawan, tahu tak macam mana bentuk huruf ho? Dah, inilah huruf ho. Sama kan bentuk huruf ho dengan huruf jim dan huruf ha. Cuma titiknya di atas. Tapi titik ko duduk atas kepala. Tinggi tau. Nama dia ho. Seronok kan kawan-kawan belajar di tepi pantai ni? Tadi kita dah belajar 3 huruf hijaiyah kan? Huruf apa ya? Betul, huruf jim, huruf ha dan huruf ho. Aina harap kawan-kawan faham dan ingat apa yang kita belajar ni.